Cakap Cambodia. Adik, saya nak tanya adik lah. Kerja apa yang korang tergila-gila nak pergi sampai ke Cambodia? Dekat Malaysia tak ada kerja ke? Cambodia tu negara, berbanding dengan negara Malaysia tu, Cambodia tu negara maju ke berbanding Malaysia? Lagi teruk pada kita, dik. Minta maaf, ni banyak anak-anak muda ni yang terjebak. Ingat saya nak pesan, tiba-tiba ada orang, ada kawan ajak pergi luar negara, jangan ikut walaupun kawan tu awak kenal. Tiba-tiba. Nak kalau dia kata kau jangan risau, aku sponsor. Ingat. Kalau kau pergi dengan kawan kau luar negara, tiba-tiba kau tolong pegang bawa beg ni, jangan. Itulah punca-punca kedai datang. Kalau orang cakap nak kerja kat Singapura ke Thailand, kau nak kerja, kau kena tahu dulu kerja apa yang kau nak buat. Mana ada orang, tak apa sampai sana baru kita ambil tahu kerja apa. Tak lah. SOP. Dan ramai nak bagi tahu ni adik-adik semua yang awak banyak baca media sosial kan. Yang banyak kerja kat Cambodia tu semua budak-budak bermasalah. Cakap mak bapak tak ada dengar, mak bapak pun tak tahu anak dia buat apa. Tiba-tiba, kau dah sampai Thailand dah? Kau dah sampai Cambodia? Kita nak tengok mana satu rakyat Malaysia kerja scammer kat sana. Tuan-tuan, itulah manusia-manusia yang tipu mak bapak awak. Adik-adik tolong pesan kawan-kawan. Kerja kat Malaysia banyak lagi, dik. Yang kau nak kena pergi sampai ke Cambodia buat apa? Dia kata dia kena tipu, pergi ke Singapura, baru pergi ke Cambodia. Logik tak kau? Sampai kat Singapura, orang tu cakap, lai, ikut saya pergi ke Cambodia. Dan kau ikut je. Logik tak? Awak logik tak? Boleh fikir tak? Contohlah, saya nak bawa awak kan sampai Singapura. Tiba-tiba, saya dah janji Singapura. Tiba-tiba, jom ikut saya pergi Thailand. Awak nak ikut? Of course, tak nak. Betul tak? Yang kau ikut je. Logik tak? Asalnya dia kata, dia sampai ke Cambodia melalui Singapura. Tak logik, Mat. Nak beli tiket, mesti kena bagi IC, kena bagi pasport, semua. Jangan diperdaya dengan permainan media sosial. Ni jadi masalah. Tu sebab dalam job scam, saya minta maaf, dia memang terjadi kepada banyak student. Dek, okey, awak tak nak susahkan mak bapak awak nak cari duit. Tapi, saya nak pesan, cari kerja yang betul. Banyak, dek, kerja betul, dek. Banyak. Jadi facilitator pun boleh. Buatlah apa-apa job-job lain, tak kisah apa pun.